Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Dah lama saya tak buat video. Kita tengok pada hukum yang keempat dalam hukum nun mati dan tanwin adalah namanya ikhfa hakiki. Okey. Kita telah pelajari hukum nun mati dan tanwin ada empat Empat, iaitu yang pertama izhar, bermakna jelas. Kita dengar bunyi nun tu jelas. Yang kedua idgham, bunyi nun hilang kerana dia dah masuk ke dalam huruf selepasnya. Dengan cara dengung ataupun dengan cara tidak dengung. Yang ketiga iklab, iaitu menukar bunyi nun kepada bunyi mim. Yang keempat ini adalah ikhfa, iaitu bunyi nun kedengaran samar-samar. Bunyi nun samar-samar dalam kita menyebutnya. Maknanya sifat nun, sifat ikhfa adalah antara izhar dan idgham, antara dengar dengan tak dengar. Hurufnya ada 15. Hanya kita perlu hafal beberapa sahaja kerana yang lainnya akan berpasangan. Kita lihat hurufnya adalah 15. Yang pertama ta, sa, jim, dal, dal, zai. Hanya hafal 6 sahaja kerana yang seterusnya kita akan ingat secara mudah kerana dia berpasangan. Hurufnya ada 15 tetapi hanya perlu hafal 6 kerana yang lainnya akan hafal secara automatik. Saya bagi kaedah ta, sa, jim, dal, dal, zai. Yang lainnya sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Daripada sin sampai kepada huruf kaf dia berpasangan. Sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Jadi tak ada masalah untuk kita menghafal huruf-huruf ikhfa ni walaupun dia banyak kerana ada cara dan kaedah yang memudahkan kita untuk menghafal. Hukum ikhfa hakiki adalah dengung dengan kadar 2 harakat. Jadi contohnya kita ambil nun mati bertemu huruf tha. Wa man thaqulat. Contoh nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf jim. Contoh kita lihat nun mati bertemu jim. Man jahada. Man jahada. Lidah kita jangan sampai ke langit. Apabila lidah kita sampai ke langit, dia akan menjadi hukum izhar, iaitu jelas. Man jelas, lidah sampai ke langit jelas. Tetapi untuk ikhfa lidah kita hanya berada di bawah, hanya gerakkan rahang bawah ni. Mathaqulat. Okey, itulah sahaja penerangan tentang hukum nun mati dan tanwin. Akan datang kita akan huraikan bab mim mati dan seterus hukumnya sampai kita akhiri nanti dengan hukum matnya, daripada mat asli sampai mat lazim harfi mukhaffaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.